agama juga sudah semakin komersial. Bahkan saya agak ralat kalau orang tanya soalan, ambil bidang apa dalam agama yang boleh buat banyak duit. So dia kena bagi isteri dia makan dengan orang lelaki lain waktu lunch. Dia kena bagi isteri dia boleh orang nari-nari peluk dia. And dia, kalau orang tanya macam mana perasaan, itu profesional, saya profesional. So ghirah dan profesional dipertembungkan. Kalau kau ni ada ghirah, kau ni tak profesional. The moment dia start dengar podcast-podcast orang yang cakap keras, maki dan bawa energi tu, dia selama ni cakap dengan wife dia baik, dia okey je cakap dengan anak perempuan dia, anak lelaki dia baik, tiba-tiba dia rasa macam tak cukup lelaki aku ni. Dia pun pergi dan merosakkan kehidupan dia. Lelaki kalau tukar pampers week, kita ada lelaki dan kita ada anak-anak kat rumah dan kita tukar pampers anak sebab kita nak bantu dan sebagainya. Kisah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang ada satu bab yang menarik. Ghirah Gandhi. Ghirah Gandhi. Dia ada tajuk. Betul. Sampai satu tahap bila ada orang yang masuk Islam, dia Mahatma Gandhi ni dia tak suka lah. So adakah Nabi daripada broken family? Tidak. Tak. Tapi Nabi tidak ada ayah. Kemudian selepas umur 6 tahun Nabi tak ada ibu. Okay. So broken family, kalau kita teliti, dia bukan semata-mata sebab dah bercerai sekarang ni broken family. Atau ayah dah mati ni broken family, tak. Okay. Dia adalah family yang mungkin tak bercerai pun. Mungkin dua-dua ada, tapi peranan ayah tu tak dimainkan, peranan ibu tu tak dimainkan, itu broken family. Book Surgeon ke arah pembacaan kritis, bukan sekadar membaca dan menelan hujah tanpa penelitian.